Fiz, Oi. awak kan tahu kisah-kisah knowledge lah, orang cakap kan, knowledge tentang WWE kan. Alah, sikit-sikit boleh lah. Cuba ceritakan tentang ni Ultimate Warrior. Kenapa dia pakai baju macam ni? Alamak. Dah tua pula tu. Kira ceritakan kisah dia lah. Okey. Macam kita tahu Ultimate Warrior ni, dia kalau bergusti, dia akan pakai dia punya face paint tu. Lepas tu ada rambu-ramba kan dekat dia punya kaki, dekat dia punya tangan kan. Gegar-gegar kan. Betul. Tapi yang ni dia berbeza. Sebenarnya ni adalah Ultimate Warrior versi kembalinya Warrior semula ke WWE pada tahun 2014. Susulan daripada sebelum itu, beliau ada pertikaian dengan pihak WWE lah. Kerana dia ada macam dispute atau pertikaian kontrak dengan pihak WWE dari segi bayaran dan sebagainya. Sampaikan pada satu ketika tahun 2005, WWE pernah keluarkan DVD The Self-Destruction of Ultimate Warrior. Bagaimana Warrior ni perangai dia macam tu, macam ni, benda-benda buruk lah. First DVD, biasa DVD cerita elok kan, dia ni power, dia ni sekian. Tapi yang tu DVD kutuk Warrior. Lain macam kutuk Warrior. Ada lagi, dia punya soft copy lah. Cantik. Tapi last Warrior dia saman WWE lah. Dia kata cerita dalam tu banyak yang tak betul. Dan salah satu syarat untuk Warrior kembali ke WWE tahun 2014 tu adalah orang kena perbetulkan semula yang tak betul. Dan pasal itulah pada tahun 2013 WWE mengeluarkan satu lagi DVD Perjalanan Warrior tapi versi berbeza daripada yang 2005 tu lah. Dan yang kali ni cerita semua baik-baik je. Dan oleh kerana itu atas usaha daripada Triple H, maka dia dapat memujuk semula Warrior untuk kembali ke pangkuan WWE. Dan pada tahun